Okey, cuba bayangkan situasi ni. Malaysia baru je merdeka. Kita sebuah negara yang masih muda, tengah cari identiti sendiri dan yang paling penting, kita perlukan satu suara yang menyatukan kita semua. Yelah, dengan rakyat yang berbilang kaum dan latar belakang, macam mana kita nak ikat semua ni jadi satu bangsa yang teguh kan? Cabaran ni memang besar, tapi penyelesaiannya terletak pada satu pelan induk perancangan sosial yang cukup luar biasa. Hari ini kita akan tengok macam mana sebuah bahasa vernacular biasa secara sistematik diangkat menjadi jiwa kepada sebuah negara. Jom kita mula. Jadi, ini plan ringkas kita hari ini. Kita akan sentuh 5 perkara utama. Bermula dengan visi negara bersatu, lepas tu Akta Bahasa Kebangsaan, transformasi kerajaan, memperkasakan sekolah dan akhir sekali peranan institusi pengajian tinggi. Kita masuk ke bahagian pertama dulu. Visi negara bersatu, menetapkan standard. Perkara paling penting yang kita kena faham kat sini ialah wawasan kerajaan masa tu bukanlah sekadar nak pilih satu bahasa untuk kita sembang-sembang kat kedai kopi tau. Bukan macam tu. Mereka sebenarnya letakkan satu standard yang sangat tinggi, iaitu bahasa Melayu ni mesti dibuktikan kemampuannya sebagai bahasa ilmu. Maksudnya, bahasa ni kena cukup berwibawa untuk bincangkan hal-hal sains, falsafah dan wacana akademik peringkat tertinggi. Dalam masa yang sama, ia diangkat jadi bahasa rasmi untuk semua urusan pentadbiran, dari sistem tarik urus sampailah ke kamar mahkamah. Bayangkan, ini satu anjakan paradigma yang betul-betul masif. Seterusnya, bahagian kedua, Akta Bahasa Kebangsaan yang bertindak sebagai sauh perundangan. Bila kita teliti semula petikan asal Akta 32 tahun 1967 ni, ada benda yang sangat menarik. Kalau perhatikan Seksyen 2, ia secara jelas mewajibkan segala urusan rasmi kerajaan guna bahasa kebangsaan. Tak ada kompromi. Lepas tu, dekat Seksyen 8 pula, ia wajibkan penggunaan bahasa ni dalam mana-mana mahkamah di Malaysia. Jadi, ini bukan sekadar garis panduan yang kita boleh ikut atau tak. Tahu, ini adalah ketetapan undang-undang rasmi yang betul-betul memaksa seluruh jentera pentadbiran negara untuk berubah. Okey, kita bergerak ke bahagian ketiga, transformasi kerajaan dan kesan rantaiannya. Benda-benda macam ni, perubahan struktur mahkamah dan kerajaan ni, ia tak berlaku sekelip mata. Ya, Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967, tapi ia hanya mula dikuatkuasakan secara rasmi 4 tahun kemudian, pada 1 Julai 1971. Dan cuba anda bayangkan betapa susahnya nak terjemah segala istilah perundangan yang kita warisi dari sistem kolonial ke dalam bahasa Melayu. Gila kan? Sebab cabaran inilah, hanya pada tahun 1990, barulah bahasa ni dapat diguna pakai sepenuhnya dalam urusan mahkamah. Proses yang ambil masa lebih 2 dekad ni memang membuktikan, nak buat perubahan yang tulen, perlukan perancangan jangka panjang dan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Masuk bahagian keempat, memperkasakan sekolah untuk membentuk masa hadapan. Sekarang, macam mana kerajaan nak pastikan generasi muda ni selesa guna bahasa kebangsaan? Strategi dia bermula dengan buka sekolah menengah kebangsaan perintis. Contohnya macam Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim. Tapi bangunan sekolah yang cantik tak bermakna kalau tak ada cikgu kan? Jadi kerajaan terpaksa melabur secara agresif untuk tambah bilangan guru terlatih dalam masa yang singkat. Melalui sekolah-sekolah perintis dan ribuan pendidik ni, matlamat dia cuma satu, nak tanam semangat kekitaan dan perpaduan yang kuat dalam kalangan murid berbilang bangsa dari bangku sekolah lagi. Dan akhir sekali, bahagian kelima, institusi pengajian tinggi atau menara gading. Ini dia, 2 enjin gergasi yang betul-betul memacu keilmuan linguistik negara kita. Di satu pihak, kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Ini kira institusi penerbitan dan pemberkasaan kita lah. Dan di satu pihak lagi, melengkapkan usaha ni, ialah Institut Alam dan Tamadun Melayu atau ATMA yang bernaung di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Gabungan 2 institusi inilah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab besar nak angkat bahasa kebangsaan ke pentas intelektual dunia. Kalau kita tengok peranan 2 gergasi ni, dia saling melengkapi. UKM yang ditubuhkan pada tahun 1970 merupakan pusat pengajian tinggi awam pertama yang tawarkan kursus dalam bahasa kebangsaan. UKM ni macam makmal intelektual, tempat lahirnya tokoh-tokoh hebat macam sastrawan negara Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainun Ismail. DBP pula yang dah ditubuhkan jauh lebih awal pada tahun 1956 ada misi yang sedikit berbeza. Misi diorang ni lebih kepada akar umbi. Diorang terbitkan bahan bacaan dan anjurkan kempen mega macam Bulan Bahasa Kebangsaan nak semarakkan minat sastra dalam kalangan rakyat awam. Senang cerita, UKM tu makmal intelektual, manakala DBP tu pula penghubung budaya masyarakat. Segala perancangan besar yang kita bincangkan hari ini sebenarnya diikat oleh satu falsafah yang cukup keramat, bahasa jiwa bangsa. Slogan yang dilancarkan pada tahun 1960 ni bukan sekadar kata-kata kosong tau. Ia adalah roh,
Ia adalah teras emosi kepada wawasan negara kita. Semua penggubaran akta, transformasi dalam sistem kerajaan dan pembinaan universiti awam tadi, ia bukan sekadar urusan birokrasi biasa. Sebaliknya, ia bawa satu tanggungjawab besar untuk membina masyarakat majmuk yang benar-benar bersatu melalui satu bahasa yang dikongsi bersama. Pendek kata, usaha memartabatkan bahasa ni dari parlimen ke mahkamah, seterusnya ke sekolah dan universiti adalah bukti kesungguhan yang luar biasa. Bahasa Melayu itu sendiri dah direka bentuk untuk jadi jambatan yang menghubungkan kita semua. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang menarik ni. Bagaimanakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat? Dalam kesibukan hidup kita setiap hari, cuba renungkan macam mana bila anda sembang guna bahasa yang sama dengan rakan-rakan, ia secara diam-diam sebenarnya membina keamanan dan kesepaduan di antara kita semua. Memang sesuatu yang patut kita hargai. Okeylah, itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Teruskan meneroka dan sentiasa dahagakan ilmu.